Korang pernah dengar orang kata ekonomi Malaysia tengah parah? Jom aku cerita fakta sebenar. Tahun 2024, Malaysia catat pelaburan yang diluluskan tertinggi dalam sejarah, RM378.5 bilion. Ya, tertinggi pernah direkodkan. Antara pelaburan ikonik, AWS RM25.5 bilion untuk infrastruktur awan sampai 2037. Infineon dari Jerman pula tambah 23 bilion untuk bina kilang wafer kat Kulim. Negara lain berebut nak pelaburan ni, tapi Malaysia yang dapat. Dan bukan pelaburan saja, pasaran kerja pun makin rancak. Kadar pengangguran jatuh ke 3.1%, terendah sejak 2015. Tahun 2023 je, lebih 126,000 peluang pekerjaan baru diwujudkan. Bukanlah sembang kosong, tapi ini fakta rasmi dari kerajaan. Kita tengok golongan muda pun makin senang dapat kerja. Kadar pengangguran belia turun ke kadar 10.3%. Ini petanda peluang makin banyak dan bukannya makin sempit yang dimainkan oleh pihak pembangkang. Lepas tu, ada yang tanya, kalau ekonomi okey, kenapa harga barang naik? Jawapannya adalah, sistem subsidi kita dulu terlalu umum. RM81 bilion dibelanjakan pada 2023. Tapi, banyak dinikmati golongan kaya dan warga asing. Subsidi petrol, 17.8 bilion pergi ke T20. RM10 bilion bocor kepada 3.5 juta bukan warga negara. Jadi, kerajaan ambil keputusan untuk buat reformasi. Dimulakan dengan subsidi elektrik korporat. Dah dijimatkan RM4 bilion pada separuh pertama 2023. Bila sistem subsidi jadi lebih bersasar, duit kerajaan boleh digunakan untuk bantu mereka yang betul-betul perlukan. B40 dan M40 bukanlah golongan jutawan. Dan yang paling penting, semua ini bukanlah berlaku dengan sendiri. Dia hasil pentadbiran yang konsisten, perancangan dasar yang berani dan keberanian untuk membuat keputusan yang tak populis tapi sangat-sangat diperlukan. Dan kalau kita tengok belanjawan 2024 yang lalu, peruntukan tertinggi dalam sejarah, RM393.8 bilion. Bukanlah untuk membazir, tapi 90 bilion daripadanya adalah khusus untuk pembangunan. Kita nak bina sekolah, nak tambah hospital, naik taraf jalan dan juga digitalisasi perniagaan dan sebagainya. Maknanya apa? Ini bukanlah sekadar nak jaga ekonomi atas kertas. Ini strategi kita untuk bina masa depan. Bukan saja nak tarik pelabur, tapi siapkan negara untuk anak-anak kita supaya ada pekerjaan berkualiti. Bukanlah kerja dengan gaji yang rendah sampai ke hari tua. Inilah beza kerajaan madani yang berani untuk buat reformasi dan bukannya hanya bergantung kepada populis semata-mata nak memancing undi. Kerajaan hari ini mungkin tak janji bulan dan bintang, tapi mereka yakin mereka akan deliver, pelaburan masuk, pekerjaan meningkat, subsidi yang lebih adil dan projek infrastruktur berjalan dengan baik. Kita bukanlah negara gagal seperti yang dimainkan oleh sesetengah pihak, tapi kita adalah negara yang sedang dibina semula dengan asas yang lebih kukuh.